Mungkin ramai yang dah perasan, sistem giliran haji kita dah berubah. Kalau dulu, siapa yang cepat daftar, dia tunggu giliran. Tapi sekarang dah berubah. Lembaga tabung haji bakal memperkenalkan sistem giliran dinamik. Maksudnya, sekarang bukan lagi siapa cepat daftar haji, tetapi siapa yang betul-betul dah bersedia. Kalau tuan-puan nak tahu lebih lanjut, simpan dulu video ini untuk rujukan di masa yang akan datang. Hari ini daftar awal saja dah tak cukup tuan-puan. Tabung haji akan lihat kepada 3 perkara utama. Yang pertama, simpanan. Sekurang-kurangnya ada RM15,000 untuk ditunjukkan kita benar-benar dah bersedia. Yang kedua adalah kesihatan. Sebab ibadah haji bukan sekadar perlukan duit, tetapi tenaga dan tubuh badan yang kuat. Dan yang ketiga, kesediaan. Walaupun tuan-puan baru daftar, kalau dah cukup syarat dan benar-benar ready, tetap ada peluang untuk dipanggil. Kenapa sistem ni dibuat, tuan-puan? Sebelum ni, ramai terpaksa tolak tawaran last minute. Ada yang duit belum cukup dan ada yang kesihatan tak mengizinkan. Jadi akhirnya kota haji tak dapat nak dimanfaatkan sepenuhnya. Sebab tu tuan-puan, sekarang tabung haji nak pastikan yang menjadi tetamu Allah benar-benar bersedia. Hari ini bukan lagi soal tunggu giliran semata-mata, tapi soal adakah kita dah pun bersedia. Doa saya untuk kita semua, semoga Allah cukupkan simpanan dana haji kita, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik dan dijemput menjadi tetamunya pada bila-bila masa. Kalau simpanan haji masih belum cukup, mungkin inilah masa terbaik untuk mula kumpul sikit-sikit. Ramai sekarang yang dah beralih simpanan dana haji dalam bentuk simpanan emas sebab lebih mudah nak fokus untuk capai target dalam bentuk gram emas. Kalau target tuan-puan nak pergi haji lagi 2 tahun ke atas dan nak tahu berapa target simpanan emas yang sesuai, belum ada lagi account Get Public Gold dan nak dibimbing A sampai Z, boleh follow saya, isi borang di beg biru di bawah untuk saya hubungi tuan-puan dan bantu dengan sebaiknya. Anda tahu, dengan persediaan yang betul Allah jemput kita jadi tetamunya lebih awal daripada biasa.